Kerana nak tahu antara sutera printed dengan sutera asli. Kalau hok jenis gini dia sutera printed. Sutera printed ni kain dia boleh nampak. Gini. Dia ada timbul dalam ni, ada timbul-timbul kain dia. Super cocok. Ada timbul, benar dia timbul gini. Kalau hok ni sutera krip, sutera asli lah. Yang ni hok kita lukis tangan lah. Dia sapa mula-mula sutera ni kain dia ni warna putih. Dia memang tak ada lukis lagi. Ni kita lukis lah, kita canting. Canting jadi gini. Comel lah jadi. Yang ni sutera asli lah hok Kelantan lukis. Fabric ni kalau hok ni ringan. Hok asli betul ni hok ringan lah kain dia tak berat. Ringan kain dia. Kain dia apa comel, lepas tu dia lebih shiny. Akan nampak shiny lah kain dia. Dia hok ni dia apa ni? Kain dia ni dia akan nampak ada bulu-bulu sikit. Bulu-bulu sikit. Ya kan bulu-bulu sikit. Hok tu memang tak ada. Tak ada. Kita tak ada bulu ni. Hok ni ada bulu-bulu sikit. Okey, dari segi harga pula gana Kak? Kalau harganya memanglah of course lah, kalau sutera jacket hok printed ni lebih murah lah daripada sutera asli. Sebab dia printed je. Kalau hok ni mahal lah. Kalau asli hok lukis tangan ni dia mahal sikit lah. Berapa ni hok mahal? Kalau hok ni kita duk jual 450. Lukis. Kalau hok ni 85 je. 85 ringgit. Dari segi ketahanan pula gana? Ketahanan hok lebih tahan lama pakai, nak pakai sedap, sejuk ringgit ke apa, sedap pakai ni lah sutera krip. Ini memang bertahun. Bertahun 10 tahun boleh pakai lagi. Asalkan jangan naik tubuh lah. Naik tubuh tu gana? Asal jangan gemuk. Lepas jahit tu setahun tu ya. Selagi tak gemuk lagi boleh pakai. Tak punah lah. Tak punah. Kain dia tak punah. Kain dia sedap pakai. Nak jaga dia apa senang ni. Nak jaga dia apa senang? Nak jaga dia boleh lepas jahit tu ke, nak pakai pula, nak cuci dia pula tu, celup-celup je, basuh celup-celup gitu je. Tak perlulah nak masuk mesin, nak guru-guru dak. Patut lagi kalau pakai sutera ni. Jangan guna softline lah. Sebab dia lembut. Kalau nak sidar tu, sidar jangan di bawah terik matahari lah. Kalau dak jadi gana tu kalau guna softline. Softline dia jadi kau lembut lagi. Dia jadi macam apa ni nak ya? Dia macam poho. Kalau kita Kelantan panggil poho. Kedai saya Pasar Sita Katijo, tangga 2, lepas tu kedai nombor 711, Embong Batik.